Adakah harga emas akan sentiasa naik? Dalam jangka pendek, harga emas memang turun naik. Tapi jika kita lihat dalam tempoh yang lebih panjang, nilainya terbukti terus meningkat. Kenapa? Sebab nilai duit kertas makin susut setiap tahun akibat inflasi dan kejatuhan nilai ringgit. Bila nilai duit jatuh, nilai emas naik. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas meningkat secara purata sekitar 10% setahun. Selagi dunia menggunakan sistem wang fiat dan kerajaan terus mencetak duit tanpa sandaran nilai sebenar, selagi itu harga emas akan terus naik. Emas adalah aset fizikal yang kekal bernilai. Kalau harga barang dapur pun makin naik sebab nilai duit jatuh, sudah tentu emas, hartanah dan aset fizikal lain juga akan terus naik dalam jangka panjang. Jadi, simpanlah dalam bentuk emas untuk lindungi nilai simpanan anda daripada susut. Mahu mula simpan emas? Boleh tengok pin video atau klik link di bio. Atau mesej saja saya. Saya bantu tumpuan sebaiknya. Follow for more tips and more story.